Haha, di kelas saya bulan Jumaat bermakna it's my open house day. So kita dah ada warga-warga dekat luar ni yang tak nak masuk. Kita ada Meza. Okay, kita ada Sofia, kita ada Cadik, kita ada Amma, kita ada Mira. Okay. Allah, jemput. Kita juga ada Min. Salam. Delegasi yang kedua, kereta yang ketiga, FL. Hello. Selamat Hari Raya. Selamat datang. Raya. Welcome. Yeah. Kikim sekolah. Kalau kata kau Kikim petang dekat. Ada yang tak ada lagi. Saya kasih. Wah, ni dah pinggan dah ni. Selamat datang. Makan. Masuk wajib makan banyak Boleh. Jemput. Jemput. Mi tengah kat dapur. Tak apa duduk dulu. Ya. Nanti dia ke depan. Tak apa duduk sini. Jemput datang. Selamat datang. Salam baik. Panjang isteri dia. Oh, panjang. Okey. Selamat datang. Salam baik. Nyilat Sedap ni. Cuaca, lepas tu sambal. Lemon tu letak kat atas saya. Wow. Banyak banyak. Okey. Ni kuah dia, sambal dia. Sambal Arab. Yes. Cerita beri hati yang luka, cinta setia. Okay, sejauh ini kata 2, 3 video. 2, 3. Guys, now kita dekat Ko Cafe. So we are waiting for the other guys and girls to come. They haven't even arrived yet. So, how was it driving? I don't know man, it's tiring. Okay lah, fun. So, sepanjang jalan ni seorang ni hidup? Tak, dia orang hidup je. Okay. Aku teman hand drive, okay? Aku dengar lagu K-Click as my teman. Bukan lagu Pongo tu ke? Bukan lagu Pongo tu ke? Oh, tu mana dia? Lagi tepat. Okay, how's our second driver? Selamat sampai tiba. Wah. Benar? Okay, sampai duduk lagi. Okay. So, Ini passenger dulu. Penat ngantuk. Okay, dah passenger ni. Asal ni macam lagi penat daripada yang drive? Nak dia. Tak layan semua. Semua apa benda? What semua? Konflik. First conflict of the trip, guys. Duduk dalam dengan mamat ni. Aku tengah duduk diam, dia pukul aku pakai botol. Aku tak tahan. Sebenarnya aku rasa aku dah cukup matang untuk bergaduh budak-budak kan. So aku harap dia grow up lah. Tolong. Sangat intense. Sangat memberikan pressure kepada driver. To be honest, diorang masih kanak-kanak yang belum mature lagi. So aku faham je pandangan diorang. Tapi I hope they mature fast. Sebab esok we have a long day. Akan be handling discussion. Kau tidak bersedia, hanya tawa canda. Ada ku What is this? Sulkata. Yes, that's it. Tengah makan. Wah, biasa berhenti makan. Bila orang ikut dia. Makan lah. Pandang. Lagi aku lihat pegang. Tak ada je. Tak rasa. Astaghfirullahaladzim. Semua nak pegang. So, kita dah sampai kat homestay perempuan. Taya tersagat kat situ. Video. Ada hidung ke? Alamak. Ada hidung.
Welcome to our homestay. Nanti kita buat car tour. So kita nak buat car tour dulu. Okay, so untuk trip ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 5 kereta. Total 18. Sekarang ni 19 orang. So kita ada JMA, kita ada Syahda, Meza, Sofia dengan Amar. Kita juga ada FF. Kita ada Harim, Hijaz, Ed dan juga Amlah. Kita ada VNA. Kita ada Zikri, Rais, Amira, Min dan juga Aklia. Next ada JWY, ada Hafiz, Iman, Sufen dan saya. Ada BQS. Kita ada owner Perak yang sebenar-benarnya, Kapla Perak ni, which is Tasnim dan juga bapa. House tour. Say hi. Okay, so welcome to our Assalamualaikum. Ini setelah di Okay, nice. Sekejap Assalamualaikum. Cuba. Wow, luas tu boleh menari dah ni. Oh, masuk ke. Assalamualaikum. Kita ada langsung ni. Wow. Where can we do our makeup? Here. Wah, Tasnim besar je. Terima kasih. Janganlah record. Nak tua. Private punya property ni. Serius tak? Tak ada. Okay. Kita ada bilik lagi. Kita ada Wow. Thank you Tasnim. Terima kasih Tasnim. Thank you Tasnim. Thank you Mas Du. Perempuan nak tengok banyak. So, now kita tengah cari barang untuk makan-makan malam nanti. With our head chef, kita ada Sufen. So, kita ada bendahari dan juga head chef. Working on it. Maaf, boleh keluar frame. Saya. Amazing. Next kita cari apa? Cari sos chili dengan bahan-bahan untuk order. Okay. Sangkui. Okay, tak apa. I Anis boy. Okay. Ni. No. Okay lah. Ni sedap kan? Salah satu. I support. Apa dah? Tengah beli air. Penatnya dia macam minjan. What we doing upstairs? So tengah cari bekas kot sebab tak ada cawan. Oh, towel. Aku nak bawa inner untuk baju renang. Tak salah konsep ada juga. Amazing. Baru tahu. Weh, IPG tu. Cikgu disiplin tu. Disiplin mana senyum? Disiplin mana senyum? Disiplin baik. Baik pula. Bayangan usia senja. Sedap ni. Wah. Sakit weh. Gigat ni. Astaghfirullahalazim. Tak baik. Tok belakang. Siapa anak-anak Iman di masa depan nanti. Good luck tu. Orang suruh baca doa makan. Dia suruh saya cium. Main buat ni buku orang ke buluh. Tunggu lelaki yang make up tak sampai-sampai. Make up apa yang Hoi. Ada lah rahsia. Apa tunjuk sikit. Toner? Make up.
Makeup apa? Lama betul. Diorang makeup pun siap awal lah. So kita ada fries, kita ada ayam, kita ada wedges, kita ada nugget, kita ada sauce cheese, ada nasi lemak, ada kuih sikit. Itu pun ada oden. Soda. Siapa yang masak ni? Siapa yang goreng? Siapa tim-tim goreng? Saya yang goreng bersama Mira, bersama Super masak oden. Lepas tu Amna masak ayam. Yeah. Ada beda? Oh, beda. Ada sup lah. Nampaklah korang habis kan? Patutlah korang datang lambat. Rupanya korang dah kenyang. Kita orang tunggu korang. Tapi yang korang nampak sebenarnya aku lupa bawa yang Astaga. untuk Bezar. Ni aku terpair apa tu? Ni ambil gambar dengan Nisa. Boleh ke? Boleh ke? Kau tak boleh bantah je. Tak boleh. After habis ni. Habis ni. Okey, okey. Okey, Nisa. Next. Ada aku untuk ni. Jauh je. Allah. Buka. Nak jual tak? Bagi aku untuk Ijaz. Pakai. Ya. Allah. Oh, wow. Itu bukan dari aku. Sumpah. Waisu. Tu Waisu. Dia? Kemudian pada Amna. Baju emas ni.
Aku minta Amy Guess perfume. Kau minta kemudian Adidas kan? perfume. Tengok. Oh, nice. Adidas perfume. Oh, EDP. Ada apa ni guys? Thank you Sofia. Oh, jauh je. Sabar. Kita semua tengah tengok ada orang tengah asap pisau. What do you got? I got Adidas perfume. So I asked for something like Adidas, or I wanted perfume, and then I got Adidas perfume by Zikri. Yeah. I wanted the perfume because my perfume all finished. Yes. Are you so very happy? Yes, man. Yeah. How about you? Saya dapat cute flower bouquet dan ayam. From who? From who? From who? Dari siapa? Adlia. Yeay. Boleh tu. Supun dapat apa? Oh, Supun dah bungkus. Supun dapat lah. Okay. Wah. Wah, dari siapa? Amira. Yeay. Are you very happy? Yes, I am. Yeah. Okay, next. Dapat apa? Kia bro. Telefon Rukia. Lebih baru bro. Yeah. Daripada? Daripada Super. Yeah. Ni dapat apa? Topi. Cawan. Cawan. Happy apa tu? Hai, seronok. Wah. Dari? Dah prepare. Daripada Waisu. Thank you. Waisu. Mita dapat apa? Dapat perfume. Scrunchie. Dari siapa? Yeah. Okay, Mira dapat apa? Mira dapat apa? Mira dapat apa? Mira dapat vacuum. Daripada? Daripada Tasnis. Yeay. Okay, next. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Pakai. Main for sale. Siapa bagi? Alisha Rika. Yeah. Aduh, satisfied? Yes. Yes. Saya dapat Crocs. Yeah. Dan juga thrifted. Apa? Windbreaker daripada Rakyat. Yeah. Dapat kipas warna biru daripada Adana. So very happy. Daripada saya. Thank you so much. Wih, bapak power weh. Oh, bunga hidung aku. Oh, berangin. Dan juga Sofia, terima kasih. Hadiah baju, tisu dengan dari mana? Api. Yeah, saksikan. Fuh. Tersulungan. Imat, terbangkan lah Man. Terbangkan dari situ. Oh shit. Kurang. Baju lokap ni. Dengan baju lokap ni. Recorded weh. Kurang. Tak sampai berapa puluh minit pun kurang. Patut aku ambil ni. Atau kau nak ketuk? Ketuk lah, ketuk. Kalau masuk tak masuk lokap ke? Ada ambil je. Terus masuk, tak ada lagi. So I got this. Daripada Apa tu? ni sarung cadar dengan sarung bantal. Aha. This one sedap cing mata. Yeah. Are you very satisfied? Yes. Yeah. Kurang. Ambil juga je. Itu SPRM So hadiah aku kat aku. Okay, kita saksikan. Ni hadiah paling rare sekali antara semua punya hadiah. Ni rare sebab dia sendiri yang minta benda ni. Hadiah aku adalah knife sharpener. Yes. So aku akan review. Betul apa sebab kau specifically ask for this? Kau ada hobi baru ke? Aku tadi suka sangat. Aku suka masa pisau. Lagi aku macam bila aku
Aku tanya tu suka duduk dapur. So macam bila aku motor, semua aku minta ni satu pisau ni, kau minta satu pisau ni. Okay. Aku tak satu pisau secara menu. Okay. Oh sabar, okay tati. So macam benda ni aku macam buat ni, aku rasa ni memudahkan aku buat kerja. Okay. Less time consume. And then dia punya accuracy dia sangat padu lah. Wow, SWOT analysis. Senang dibawa ke mana-mana. Okay. Demo sikit. So kita ada polisher punya part, and then kita ada punya sharpener punya part. Oh, lain. Okay. And then kita ada 20 degrees Celsius 20 degrees and 50 degrees. Angle. So 15 degrees soalnya kita nak potong buah. 50 degrees soalnya kita nak potong daging lah. Oh, very comprehensive 15 degrees lah. 15 degrees. Oh, melekat. So mula kita pakai sharpener punya part ni. Okay. Oh, macam tu. So lepas kita dah pakai sharpener punya part, kita pakai polisher punya part. Oh. Lepas kita dah buat sebelah ni, kita sebelah ni. Oh, dia beza degree juga. Beza degree. So kena pakai ni lah. I see. Okay. Kita pakai sharpener punya part. Tak ada sharpener Very rare dia punya pilihan hadiah tu sangat-sangat rare. Benda-benda dia bukan. Amar dapat apa? Dapat bag. Bag? Ada bag evening. Bag apa tu? Macam mana kegunaannya? Dia boleh letak letak charger, letak barang-barang situ lagi, safety lah. Terima kasih kepada Amna, okay. Guys, so right now kita dekat landmark Teluk Intan. Kak Lin tak bukan dekat Menara Condong. So aku ingatkan Menara Condong tu tinggi, rupanya taklah tinggi sangat pun. It's like 9-story building je. And tak tahulah Condong tak nampak lagi. Pengantuk dah. Tak bawa kipas? No, it's not hot. Oh ya. Look at that. Wow. Subhanallah, look at that. Wow. Look at that. This is the Menara Condong. Kenapa condongnya sangat sebenarnya? Tapi adalah condongnya. Look at that. Dia nak lompat lagi. Semua tengah mengambil gambar. Ada orang nak naik Ferris wheel, guys. Saya ikutkanlah dia. Tengok guys, Iman selamat. Akhirnya after like don't know minute kat dalam tu, keluar unharmed. Alhamdulillah. How was it? Rasa takut, rasa dia teruja kejap lah, susah-susah. Rasa benda sama kan. Tinggi lah, tapi nampak seperti apa kan. Nampak yang gitu. Guys, kita orang tukar lagi 2 token sebab nak menyampaikan hajat Hafiz nak naik kapal. So total 2, 4, 6, 8, RM10. RM10 nak naik kapal. Yang ni habis 16 sebab dia nak naik dalam ni tadi. So tengok is it worth it or not.